Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnianya, saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih saya tujukan kepada pensyarah kursus GPPP 1092, pengantar pengajian pendidikan iaitu Encik Badrul Hisham bin Mokhtar atas segala bimbingan, tunjuk ajar serta dorongan yang diberikan sepanjang tempoh menyiapkan tugasan ini. Segala panduan yang diberikan amat membantu saya dalam memahami kehendak tugasan dengan lebih jelas. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyiapkan tugasan ini. Sokongan yang diberikan amat saya hargai. Akhir kata, saya berharap agar tugasan ini dapat memenuhi kehendak yang ditetapkan serta memberi manfaat kepada semua. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk Guru Global Penggerak Aspirasi Negara Khalis Masa Depan. Secara umumnya, pendidikan masa kini sedang mengalami perubahan yang sangat pesat akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Jika kita lihat, dunia hari ini tidak lagi bersempadan dan perkara ini secara langsung memberi kesan kepada sistem pendidikan. Oleh itu, sistem pendidikan perlu menjadi lebih fleksibel, dinamik dan responsif terhadap perubahan ini. Selain itu, revolusi industri 4.0 turut memberi impak besar terhadap keperluan kemahiran murid. Murid bukan lagi hanya perlu menguasai ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi juga kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran komunikasi dan penyelesaian masalah. Dalam konteks Malaysia, Pilihan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2013 hingga 2025 menjadi asas utama dalam mentransformasikan sistem pendidikan negara. Pilihan ini memberikan penekanan kepada pembangunan murid secara holistik serta meningkatkan kualiti guru sebagai agen utama perubahan. Oleh itu, guru memainkan peranan yang sangat penting, bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk sosial dan pemikiran murid. Dalam era global ini, guru perlu bersedia menghadapi pelbagai cabaran agar dapat melahirkan generasi yang mampu bersaing di peringkat global. Seterusnya, kita melihat kepada konsep guru global. Guru global merujuk kepada guru yang mempunyai perspektif antarabangsa dan mampu mengaitkan isu global dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermaksud guru tidak lagi terhad kepada konteks tempatan sahaja, tetapi mampu membawa elemen global ke dalam bilik darjah. Selain itu, guru global juga perlu menguasai teknologi pendidikan. Dalam era digital ini, penggunaan ICT bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan bagi memastikan PDP lebih menarik dan berkesan. Di samping itu, guru global juga perlu mempunyai kemahiran komunikasi merentas budaya. Hal ini penting kerana murid hari ini terdedah kepada pelbagai budaya dan maklumat dari seluruh dunia. Guru juga perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat di mana mereka sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran agar kekal relevan dengan perubahan semasa. Kesimpulannya, guru global bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga menjadi pemangkin kepada pembangunan murid yang berdaya saing di peringkat global. Seterusnya, kita melihat kepada aspirasi sistem pendidikan dalam PPPM. PPPM menggariskan 5 aspirasi utama iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Kelima-lima aspirasi ini menjadi panduan dalam memastikan sistem pendidikan negara dapat mencapai standard yang tinggi. Aspirasi akses menekankan bahawa semua murid harus mendapat peluang pendidikan tanpa mengira latar belakang. Hal ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan pendidikan untuk semua. Aspirasi kualiti pula memberi fokus kepada peningkatan standard pendidikan agar setanding dengan negara maju.
Hal ini melibatkan peningkatan prestasi murid dan kualiti pengajaran guru. Ikuti pula meyakinkan pengurangan jurang pendidikan antara pelajar, terutamanya antara bandar dan luar bandar. Perpanduan pula penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni melalui pendidikan, manakala kecekapan memastikan sumber pendidikan digunakan secara optimum. Kesimpulannya, aspirasi ini saling berkait dalam membentuk sistem pendidikan yang holistik dan berkualiti. Selain aspirasi sistem, PPPM juga menekankan 6 aspirasi murid. Antara aspirasi tersebut ialah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Aspirasi ini bertujuan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi dan sosial. Sebagai contoh, kemahiran berfikir aras tinggi membolehkan murid menyelesaikan masalah yang kompleks. Kemahiran dui bahasa pula sangat penting dalam dunia global kerana dui bahasa membolehkan murid untuk berkomunikasi dengan lebih luas. Selain itu, aspek etika dan kerohanian membantu untuk membentuk sasian murid agar menjadi insan yang berakhlak mulia. Identiti nasional pula memastikan murid tetap mempunyai jati diri walaupun terdedah kepada pengaruh global. Oleh itu, keenam-enam aspirasi ini sangat penting dalam membentuk generasi masa depan yang berkualiti. Seterusnya, kita melihat kepada hala tuju pendidikan masa kini. Pendidikan hari ini lebih berfokus kepada kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Hal ini kerana dunia pekerjaan masa kini memerlukan kemahiran tersebut. Selain itu, integrasi teknologi dalam PDP semakin meluas di mana penggunaan platform digital seperti Google Classroom dan aplikasi pembelajaran menjadi kebiasaan. Pendekatan pembelajaran juga telah berubah daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan murid. Hal ini bermaksud murid lebih aktif dalam proses pembelajaran. Penilaian juga tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada peperiksaan, tetapi turut melibatkan penilaian berasaskan projek dan prestasi. Oleh itu, guru perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini agar dapat memastikan PDP kekal relevan dengan masa kini. Seterusnya, kita melihat kepada implikasi aspirasi pendidikan terhadap guru. Berdasarkan aspirasi yang digariskan dalam PPPM, jelas bahawa guru tidak lagi boleh berada pada tahap lama atau selesa dengan kaedah tradisional semata-mata. Sebaliknya, guru perlu sentiasa meningkatkan profesionalisme mereka secara berterusan. Hal ini kerana aspirasi seperti kualiti dan kecekapan menuntut guru untuk menjadi lebih kompeten dalam aspek pedagogi dan penguasaan kandungan. Guru perlu sentiasa mengikuti latihan kursus dan perkembangan kini agar tidak ketinggalan. Selain itu, penguasaan teknologi juga menjadi satu keperluan. Dalam era digital ini, guru perlu mampu mengintegrasikan ICT dalam PDP agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Dari sudut lain, guru juga perlu menjadi pembimbing dalam pembangunan sasian murid. Hal ini menunjukkan bahawa peranan guru bukan hanya terhad kepada akademik, tetapi turut melibatkan pembentukan nilai dan etika. Secara keseluruhannya, implikasi aspirasi ini menunjukkan bahawa guru perlu berubah menjadi lebih dinamik, reflektif dan bersedia menghadapi cabaran pendidikan global. Seterusnya, kita melihat kepada konsep guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik merujuk kepada guru yang mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas mendidik. Mereka bukan sekadar mengajar, tetapi benar-benar mengambil berat tentang perkembangan murid secara menyeluruh. Salah satu ciri utama guru berjiwa pendidik ialah mempunyai sikap empati terhadap murid. Hal ini bermaksud guru memahami latar belakang, emosi dan keperluan murid dalam proses pembelajaran.
Selain itu, guru berjiwa pendidik juga sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Mereka tidak mudah berpuas hati, sebaliknya sentiasa mencari cara untuk memperbaiki PDP. Dari sudut nilai pula, guru berjiwa pendidik mempunyai integriti dan etika profesional yang tinggi. Mereka menjadi contoh teladan kepada murid dari segi tingkah laku dan sikap. Kesimpulannya, guru berjiwa pendidik adalah individu yang bukan sahaja berilmu tetapi juga mempunyai jiwa yang ikhlas dalam mendidik generasi masa depan. Seterusnya, kita melihat kepada ciri-ciri guru cemerlang. Guru cemerlang merupakan guru yang bukan sahaja menguasai kandungan ilmu tetapi juga mempunyai kemahiran pedagogi yang tinggi. Hal ini membolehkan mereka untuk menyampaikan pengajaran dengan lebih berkesan. Selain itu, guru cemerlang juga kreatif dalam merancang aktiviti PDP mereka. Mereka menggunakan pelbagai pendekatan seperti pembelajaran berasaskan projek dan aktiviti interaktif bagi menarik minat murid. Penggunaan teknologi juga menjadi salah satu ciri penting. Guru cemerlang mampu memanfaatkan ICT untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan. Di samping itu, mereka juga mempunyai kemahiran komunikasi yang baik yang membolehkan mereka untuk berinteraksi dengan murid secara efektif. Secara keseluruhannya, ciri-ciri ini penting bagi memastikan guru mampu menghadapi cabaran pendidikan masa kini dan masa depan. Seterusnya, kita melihat dengan lebih mendalam cabaran global dalam pendidikan. Dalam era globalisasi, sistem pendidikan bukan lagi beroperasi secara terasing. Sebaliknya, berada dalam persaingan global yang semakin sengit. Negara-negara berlumba-lumba untuk meningkatkan kualiti pendidikan bagi melahirkan modal insan yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Hal ini secara tidak langsung memberi tekanan kepada sistem pendidikan Malaysia untuk terus melakukan penambahbaikan. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat turut menjadi cabaran utama kepada guru. Teknologi sentiasa berubah dan berkembang menyebabkan guru perlu sentiasa mengemas kini pengetahuan dan kemahiran mereka. Jika guru gagal menyesuaikan diri, maka proses PDP akan menjadi kurang relevan dengan keperluan semasa murid. Tambahan pula, jurang digital antara murid juga merupakan isu yang signifikan. Tidak semua murid mempunyai akses kepada peranti dan internet yang stabil, terutamanya di kawasan luar bandar. Hal ini menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dalam peluang pembelajaran yang akhirnya memberi kesan kepada pencapaian murid. Di samping itu, perubahan keperluan pasaran kerja turut memberi cabaran kepada pendidikan. Dunia pekerjaan kini menuntut kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti dan penyelesaian masalah yang mungkin tidak sepenuhnya ditekankan dalam sistem pendidikan tradisional. Oleh itu, guru perlu bersedia menghadapi cabaran ini dengan sikap yang terbuka, fleksibel dan sentiasa bersedia untuk berubah. Guru juga perlu memain peranan penting dan untuk memastikan murid dilengkapi dengan kemahiran yang relevan dengan masa depan. Seterusnya, kita melihat kepada pendidikan digital dan transformasi dalam sistem pendidikan. Pendidikan digital kini telah menjadi satu keperluan utama, bukan lagi pilihan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas semasa pandemik COVID-19 di mana pembelajaran dalam talian menjadi satu-satunya kaedah untuk meneruskan pendidikan. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, platform pembelajaran digital dan aplikasi interaktif telah membuka peluang baharu dalam pendidikan. Penggunaan teknologi ini membolehkan pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif dan berpusatkan murid. Namun begitu, transformasi digital ini tidak lepas daripada cabaran. Antaranya ialah kekangan kemudahan seperti capaian internet yang tidak stabil serta kekurangan peranti dalam kalangan murid.
Selain itu, tidak semua guru mempunyai kemahiran digital yang mencukupi untuk mengendalikan PDP secara talian dengan berkesan. Dari sudut kritikal, kita dapat melihat bahawa kejayaan pendidikan digital bukan hanya bergantung kepada teknologi semata-mata, tetapi juga kepada kesiapsiagaan guru dan sistem sokongan yang disediakan. Oleh itu, guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran digital mereka dan bersedia untuk mengadaptasi perubahan ini agar dapat memastikan keberkesanan pembelajaran. Seterusnya, kita masuk kepada analisis kritikal bagi aspirasi akses. Secara asasnya, aspirasi akses bertujuan untuk memastikan semua murid mendapat peluang pendidikan yang sama. Namun, jika dilihat secara lebih kritikal, akses dalam konteks masa kini bukan lagi sekadar kehadiran fizikal ke sekolah. Sebaliknya, akses juga merangkumi akses kepada teknologi, bahan pembelajaran berkualiti dan sokongan pembelajaran yang mencukupi. Dalam era digital, murid yang tidak mempunyai akses kepada internet atau peranti akan ketinggalan berbanding rakan mereka yang lebih berkemampuan. Sebagai contoh, semasa pelaksanaan PDPR, ramai murid menghadapi kesukaran untuk mengikuti pembelajaran disebabkan masalah capaian internet. Hal ini menunjukkan bahawa jurang akses masih wujud walaupun dasar pendidikan telah dirancang dengan baik. Dari sudut analisis, perkara ini menunjukkan bahawa terdapat jurang antara dasar yang ingin dicapai dengan realiti pelaksanaan di lapangan. Seterusnya, kita melihat kepada aspirasi kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan sering dikaitkan dengan pencapaian akademik murid. Namun, sebenarnya kualiti pendidikan lebih luas daripada itu. Kualiti juga merangkumi keberkesanan pengajaran, kemahiran berfikir murid serta pembangunan sasiah. Walaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai latihan dan program pembangunan profesional untuk guru, keberkesanannya masih berbeza-beza antara sekolah. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor seperti sikap guru, kekangan masa dan kurangnya sokongan. Dari sudut kritikal, kita dapat melihat bahawa terdapat jurang antara dasar yang dirancang dengan pelaksanaan sebenar. Hal ini menunjukkan bahawa peningkatan kualiti pendidikan tidak boleh bergantung kepada dasar sahaja, tetapi memerlukan komitmen daripada guru itu sendiri. Oleh itu, guru perlulah bersikap proaktif dalam meningkatkan kemahiran mereka dan sentiasa melakukan refleksi terhadap amalan pengajaran. Kesimpulannya, kualiti pendidikan hanya dapat dicapai jika guru benar-benar bersedia untuk berubah dan meningkatkan diri secara berterusan. Seterusnya, kita melihat kepada aspirasi equity. Equity dalam pendidikan bermaksud memberikan peluang yang sama kepada semua murid tanpa mengira latar belakang. Namun realitinya, perbezaan sosioekonomi masih memberi kesan yang besar terhadap pencapaian murid. Murid daripada keluarga kurang berkemampuan mungkin tidak mempunyai akses kepada sumber pembelajaran seperti tuition, internet atau peranti digital. Hal ini menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan berbanding rakan mereka. Selain itu, jurang antara sekolah bandar dan luar bandar juga masih wujud, terutamanya dari segi kemudahan dan infrastruktur. Dari sudut analisis, perkara ini menunjukkan bahawa usaha untuk mencapai equity memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk sokongan daripada kerajaan, sekolah dan masyarakat. Implikasinya kepada guru ialah mereka perlu lebih peka terhadap latar belakang murid dan menyesuaikan pendekatan pengajaran agar semua murid dapat belajar dengan berkesan. Seterusnya, kita melihat kepada aspirasi perpaduan. Perpaduan merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan Malaysia kerana negara kita terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Sekolah memainkan peranan penting
dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid. Namun, dalam era globalisasi, murid terdedah kepada pelbagai pengaruh luar melalui media sosial dan internet. Hal ini boleh memberi kesan kepada nilai dan identiti mereka. Dari sudut kritikal, cabaran utama ialah bagaimana untuk mengekalkan identiti nasional dalam kalangan murid tanpa menolak pengaruh global yang positif. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan dalam menanam nilai perpaduan melalui aktiviti pembelajaran dan interaksi dalam bilik darjah. Guru juga perlu menjadi contoh kepada murid dalam menghormati kepelbagaian budaya. Akhir sekali, kita dapat lihat kepada aspirasi kecekapan. Kecekapan dalam pendidikan merujuk kepada penggunaan sumber seperti masa, tenaga dan bahan secara optimum. Namun, dalam realiti, masih terdapat pelbagai cabaran dalam mencapai kecekapan ini. Sebagai contoh, kekangan infrastruktur dan kemudahan di sesetengah sekolah boleh menjejaskan keberkesanan pengajaran. Selain itu, beban kerja guru yang tinggi juga boleh menjejaskan kecekapan mereka dalam melaksanakan PDP. Dari sudut analisis, kita dapat melihat bahawa kecekapan bukan hanya bergantung kepada sistem, tetapi juga kepada pengurusan dan pelaksanaan di peringkat sekolah. Implikasinya kepada guru ialah mereka perlu bijak mengurus masa, merancang PDP dengan baik dan menggunakan sumber yang ada secara optimum. Kesimpulannya, kecekapan pendidikan hanya dapat dicapai melalui kerjasama semua pihak, termasuk guru, pentadbir dan pihak berkaitan. Seterusnya, kita melihat implikasi aspirasi murid terhadap peranan guru. Aspirasi murid dalam PPPPM menekankan pembangunan murid secara holistik, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran berfikir, kepimpinan, diri bahasa, etika dan identiti nasional. Hal ini menunjukkan bahawa guru tidak lagi hanya bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk keseluruhan potensi murid. Sebagai contoh, bagi membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi, guru perlu merancang aktiviti PDP yang mencabar pendidikan murid, seperti perbincangan, penyelesaian masalah dan analisis situasi. Selain itu, guru juga perlu memainkan peranan dalam membimbing murid menjadi pemimpin melalui aktiviti co-curriculum dan kerja berkumpulan. Dari sudut bahasa, guru perlu menggalakkan penggunaan dua bahasa agar murid mampu berkomunikasi dalam konteks global. Implikasinya, guru perlu menjadi lebih kreatif, fleksibel dan berfokus kepada pembangunan murid secara menyeluruh, bukan hanya akademik semata-mata. Seterusnya, kita melihat peranan guru dalam konteks pendidikan global. Dalam dunia tanpa sempadan, guru perlu memainkan peranan sebagai fasilitator yang menghubungkan murid dengan dunia luar. Ini bermaksud guru perlu membawa isu global ke dalam bilik darjah agar murid lebih peka terhadap perkembangan semasa. Sebagai contoh, guru perlu mengaitkan topik pembelajaran dengan isu semasa global seperti perubahan iklim, teknologi dan ekonomi. Selain itu, guru juga perlu menggunakan teknologi untuk membolehkan murid berinteraksi dan belajar secara kolaboratif, termasuk dengan pelajar dari negara lain. Dari sudut pemikiran, guru perlu membantu murid membina, izinkan saya, global mindset, iaitu keupayaan untuk memahami dan menghargai kepelbagaian budaya serta perspektif. Kesimpulannya, guru bukan sahaja mengajar untuk peperiksaan, tetapi juga membentuk murid sebagai warga global yang bertanggungjawab. Seterusnya, kita melihat kepada kompetensi guru abad ke-21. Guru masa kini perlu mempunyai pelbagai kemahiran seperti komunikasi, pemikiran kritis, kreativiti dan kolaborasi. Kemahiran ini penting bagi memastikan PDP lebih berkesan dan relevan. Sebagai contoh,
Kemahiran komunikasi membolehkan guru untuk menyampaikan maklumat dengan jelas, manakala pemikiran kritis membantu guru untuk merancang PDP yang mencabar minda murid. Selain itu, kreativiti membolehkan guru untuk menghasilkan aktiviti yang menarik dan inovatif, manakala kolaborasi penting dalam perkongsian ilmu antara guru. Di samping itu, literasi digital juga merupakan kemahiran yang sangat penting dalam era ini. Kesimpulannya, guru abad ke-21 perlu sentiasa meningkatkan kompetensi mereka agar mampu memenuhi keperluan pendidikan semasa. Seterusnya, kita melihat cabaran yang dihadapi oleh guru dalam era digital. Walaupun teknologi membawa banyak manfaat, teknologi juga menimbulkan cabaran kepada guru. Antaranya ialah kekurangan kemahiran teknologi dalam kalangan sesetengah guru, terutamanya guru yang kurang terdedah kepada ICT. Selain itu, beban kerja guru juga semakin meningkat kerana mereka perlu menyediakan bahan PDP digital di samping tugas-tugas lain. Tambahan pula, pelaksanaan PDP dalam talian juga mempunyai kekangan seperti kurang interaksi antara guru dan murid serta masalah capaian internet. Dari sudut kritikal, cabaran ini menunjukkan bahawa transformasi digital memerlukan sokongan yang menyeluruh daripada pihak yang berkaitan. Oleh itu, guru perlu sentiasa bersedia untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Seterusnya, kita melihat dengan lebih mendalam tentang inovasi dalam pengajaran. Dalam konteks pendidikan masa kini, inovasi bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan bagi memastikan PDP kekal relevan dengan perkembangan semasa. Guru tidak boleh lagi bergantung kepada kaedah tradisional seperti ceramah semata-mata, sebaliknya perlu mengaplikasikan pendekatan yang lebih interaktif dan berpusatkan murid. Sebagai contoh, pembelajaran berasaskan projek membolehkan murid belajar secara aktif melalui pengalaman sebenar. Murid bukan sahaja memahami teori, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi kehidupan sebenar. Selain itu, pendekatan gamifikasi juga semakin popular kerana pendekatan ini mampu meningkatkan motivasi murid. Elemen seperti ganjaran, markah dan cabaran menjadi pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan tidak membosankan. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI pula membuka ruang kepada pembelajaran yang lebih bersifat personal. Murid boleh belajar untuk mengikut tahap dan keperluan masing-masing, sekaligus meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Namun begitu, inovasi ini memerlukan guru yang bersedia untuk keluar dari zon selesa dan berani untuk mencuba kaedah baharu. Tanpa sikap terbuka dan kesediaan untuk berubah, inovasi tidak akan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Oleh itu, jelas bahawa inovasi dalam pengajaran bukan sahaja meningkatkan kualiti PDP, tetapi juga membantu melahirkan murid yang lebih kreatif, kritis dan berdaya saing. Seterusnya, kita melihat bagaimana pembentukan guru berjiwa pendidik dapat direalisasikan. Guru berjiwa pendidik bukan sekadar individu yang menyampaikan ilmu, tetapi seorang pendidik yang mempunyai keikhlasan dan komitmen yang tinggi terhadap perkembangan murid. Mereka melihat tugas mengajar sebagai satu amanah, bukan sekadar pekerjaan. Salah satu elemen penting ialah empati. Guru yang berjiwa pendidik mampu untuk memahami latar belakang dan cabaran yang dihadapi oleh murid, lalu menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka. Selain itu, guru juga perlu mengamalkan refleksikan diri secara berterusan. Hal ini penting bagi mengenal pasti kelemahan dalam PDP dan seterusnya melakukan penambahbaikan. Dari sudut profesionalisme, guru perlu sentiasa untuk meningkatkan kemahiran melalui latihan dan pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini penting bagi memastikan mereka sentiasa relevan dengan perubahan semasa. Lebih penting lagi, guru perlu mengutamakan kemenjadian murid bukan hanya pencapaian akademik semata-mata. Hal ini selari dengan aspirasi PPPM yang menekankan pembangunan holistik. Kesimpulannya,
Pembentukan guru berjiwa pendidik memerlukan gabungan antara nilai, kemahiran dan komitmen yang tinggi. Seterusnya, kita melihat strategi yang boleh digunakan untuk menghadapi cabaran global. Dalam dunia yang sentiasa berubah, guru perlu mempunyai strategi yang jelas bagi memastikan mereka tidak ketinggalan. Salah satu strategi utama ialah meningkatkan kemahiran digital melalui latihan dan kursus secara berterusan. Selain itu, guru juga perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini bermaksud guru sentiasa mencari ilmu baharu yang tidak bergantung kepada pengetahuan yang sedia ada sahaja. Pendekatan inovatif dalam PDP juga merupakan strategi penting. Guru perlu berani untuk mencuba kaedah baharu seperti pembelajaran berasaskan projek dan penggunaan teknologi. Di samping itu, kolaborasi antara guru juga sangat penting. Perkongsian idea dan pengalaman dapat membantu untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Dari sudut kritikal, strategi ini hanya akan berkesan jika disokong oleh sikap guru yang positif dan sistem sokongan yang kukuh. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan aktif dalam meningkatkan diri bagi menghadapi cabaran global. Seterusnya, kita melihat dengan lebih mendalam peranan teknologi dalam pendidikan. Teknologi telah mengubah cara pembelajaran berlaku. Jika dahulu, pembelajaran hanya berlaku di dalam bilik darjah, kini pembelajaran boleh berlaku di mana-mana sahaja melalui platform digital. Selain itu, teknologi juga membantu guru dalam menyediakan bahan pengajaran yang lebih menarik seperti video animasi dan simulasi. Hal ini dapat meningkatkan kefahaman murid. Murid juga dapat belajar secara kendiri melalui teknologi yang membolehkan mereka mengulang kajian mengikut kadar sendiri. Namun begitu, penggunaan teknologi juga mempunyai cabaran seperti kebergantungan yang berlebihan dan risiko penyalahgunaan. Dari sudut analisis, teknologi hanyalah alat dan keberkesanannya bergantung kepada cara guru menggunakannya. Oleh itu, guru perlu bijak mengimbangi penggunaan teknologi dengan nilai dan interaksi manusia dalam PDP. Sebagai rumusan, jelas bahawa PPPM memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju pendidikan negara. Aspirasi sistem dan aspirasi murid saling melengkapi dalam membentuk sistem pendidikan yang holistik dan berkualiti. Guru global pula memainkan peranan sebagai agen perubahan yang memastikan aspirasi ini dapat direalisasikan dalam bilik darjah. Namun, cabaran global seperti teknologi, jurang digital dan perubahan keperluan semasa memerlukan guru untuk sentiasa berubah dan menyesuaikan diri. Oleh itu, guru berjiwa pendidik menjadi elemen penting dalam memastikan kejayaan sistem pendidikan. Secara keseluruhannya, kejayaan pendidikan bergantung kepada kesediaan guru untuk berubah, berinovasi dan terus meningkatkan diri. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahawa guru merupakan tunjang utama dalam sistem pendidikan negara. Dalam dunia yang semakin mencabar dan kompleks, guru tidak lagi boleh berperanan sebagai menyampai ilmu semata-mata. Sebaliknya, guru perlu menjadi pembimbing, innovator dan agen perubahan yang mampu membentuk generasi masa depan. Konsep guru global dan guru berjiwa pendidik adalah sangat penting dalam memastikan aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan. Guru yang mempunyai visi global dan nilai yang tinggi akan mampu melahirkan murid yang seimbang dan berdaya saing. Akhir sekali, kejayaan pendidikan bukan hanya bergantung kepada dasar atau sistem, tetapi kepada kesungguhan dan komitmen guru dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Jika guru mampu membentuk minda dan nilai murid hari ini, maka guru sebenarnya sedang membentuk masa depan negara. Sekian, terima kasih. Thank you.